Masuk pulak bulan Mei 2018. Banyak majlis-majlis rasmi di peringkat awal, pegawai-pegawai kanan yang duduk meja-meja belakang dengan kita sikit ni, duduk bisik sama dia. Saya ni belajar di negara perang. Kita jaga lebih banyak daripada tidur. Dan bila negara perang ni, kita 5-6 tahun memang duduk dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Telinga ni buka semua. Jadi orang cakap sikit kita boleh dengar. Dengar orang bisik belakang. Puak-puak tu lebah ni. Kalau semayang-mayang dengan tahliah orang mati boleh harap. Nak itu negeri ke laut. Kita buat tak dengar. Buat macam biasa. Layan macam biasa. Susun perancangan dengan penuh berstrategi. Bila kita masuk mula-mula, saya panggil pegawai-pegawai, saya nak tengok mana blueprint pertanian negeri Terengganu. Kita nak pergi mana? Pegawai-pegawai kata tak ada. Bila tak ada, maknanya kita kerja ikut terlintah. Tak ada sasaran, tak ada nak pergi mana, tak ada objektif. Tak ada pokok utama yang kita nak buat. Capai ke tidak, berjaya ke tidak, tak tahu belaka sebab tidak ada sasaran. Orang Jambi kata fail to plan is plan to fail. Tidak ada apa-apa. Munasabah dengan KDNK Pertanian Negeri Terengganu, masa kita mula-mula masuk, negatif 2.5%. Bukan kosong, bawa pada kosong lagi. Lalu kita susun satu plan strategi, kita namakan Plan Strategi Pertanian Terengganu 2019-2023. Buat penstrukturan, letakkan fokus kerja, letak keutamaan, tengok bajet kita semua sekali, turun sampai ke bawah, kena pasti apa masalah sebenar. Sebab pegawai-pegawai ni ramai yang suka bagi laporan kosmetik, bagi laporan yang di make up, comel. Sebenarnya duk comel sangat. Jadi esko duduk dalam pejabat rasa sedap bila laporan semua comel. Bila kita turun sendiri tengok realitinya tidak begitu. Jadi bila laporan tidak tepat, perancangan akan jadi tidak tepat. Kita mesti dapat laporan first hand info. Biar kita turun sendiri jumpa petani, jumpa penternak, jumpa nelayan, jumpa rakyat kita. Biar dia boleh beritahu direct kepada kita tanpa perantaraan pegawai. Akhirnya bila kita dapat maklumat yang tepat, perancangan kita tepat. Alhamdulillah. 2023 KDNK Pertanian Negeri daripada negatif 2.5%, kita sudah berjaya angkat kepada 7.4%. Jadi kalau kata UMNO pandai memimpin, pandai apa sampai negatif? Negatif ni beku. Sidang tu yang terakhir pada bulan 7 2023 tahun pilihan raya. Bulan 8 kita bubat tu kan. Faham dia pilihan raya sekali dengan parlimen, kita pilihan raya suku negeri. Lepas sidang tu yang terakhir, pegawai yang sama yang sudah berada dalam top 3, maknanya 3 yang teratas di kalangan pegawai takbir negeri, keluar je daripada sidang tu yang terakhir. Saya jalan dia mai ikut belakang. Dia pegang tangan, dia kata, YP, saya berharap supaya kerajaan ni akan kekal. Saya kerja sebagai pegawai takbir ni dah hampir 30 tahun. Saya tak pernah kerja lagi dengan kerajaan sebagaimana kerajaan yang ada pada penggaling. Dengan mana persepsi boleh berubah. Bila dia tengok kita ni dengan gambaran Tok Lebah, dia ingat kita tidak pandai mentadbir. Sekarang ni orang kata Terengganu tanpa pembangkang. Macam mana boleh berjalan? Sebenarnya kita rasa biasa je.